Kini saya berada di reruai pameran Kementerian Dalam Negeri KDN di Topen Shopping Centre Johor Bahru sempena program Madani Rakyat 2025 Negeri Johor. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut, bersama saya ketika ini adalah Timbalan Setiausaha Bahagian Kementerian Dalam Negeri, Puan Yusniza Yusof. Baik, mungkin Puan boleh ceritakan sikit bersama penonton apakah tujuan penyertaan KDN dalam program Madani Rakyat ini? Okey, terima kasih. Untuk edisi PMR Zon Selatan kali kita buat di Johor Bahru, kita bawakanlah perkhidmatan KDN yang dekat dengan rakyat lah. Kita bawakan secara terus kepada rakyat di sini. Selain daripada rakyat kena pergi di kaunter-kaunter, di pejabat-pejabat. Jadi kita bawakan perkhidmatan kita di sini untuk 3 hari ini. Okey, saya difahamkan juga terdapat pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan di reruai KDN ini. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan apakah perkhidmatan yang ditawarkan? Boleh. Baik, pertama sekali untuk kali pertama lah di edisi Johor ni, kita bawakan perkhidmatan di bawah Jabatan Immigration Malaysia lah, My Online Passport. Untuk pembaharuan pasport, jadi warga Johor boleh ambil peluang untuk kemukakan permohonan pembaharuan pasport secara online dan kemudian datang mengambil sendiri pasport di sini. Mungkin dalam tempoh tak sampai 2 jam, boleh sementara membeli belah, kemudian datang collect pasport, dah siap. Selain daripada tu, kita juga ada program jejak Qurani tu, ekspresi Qurani. Warga Johor yang ada mungkin Al-Quran yang dah lama ataupun yang dah rosak, ataupun ada tersalah cetak, ataupun dia tak memiliki perakuan KDN tu, tak ada kelulusan KDN, boleh datang membawa naskah Al-Quran tu untuk ditukarkan dengan naskah yang baru yang ada kelulusan KDN di sini. Dan selain daripada tu, di luar sana kita ada perkhidmatan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Dia ada bas kat sana, boleh untuk urusan MyCard yang dah rosak, chip rosak, untuk buat MyKit, boleh dapatkan perkhidmatan kat luar sana. Dan yang akhir sekali, kita ada kaunter saman. Yang ni yang wow lah, yang selalu menjadi tarikan. Kaunter saman dengan tawaran diskaun sebanyak 50% untuk warga Johor. Menarik tu Puan. Jadi dan akhir sekali, apakah harapan dan sasaran KDN melalui penyertaan dalam program Madani Rakyat ini? Okey, harapan kita adalah supaya semua warga Johor lah di sini selama 3 hari kita berkampung di sini, datang dan mendekati Kementerian Dalam Negeri dan agensi-agensi di bawah kita, dapatkan perkhidmatan yang kita tawarkan ni secara terus dan lebih mudahlah untuk kita pun mendekati rakyat. Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian yang sangat menarik itu. Jadi saya kira setakat ini sahaja perkongsian saya dari Johor. Kita kembali ke studio, silakan.